Okay, sekarang cikgu nak tunjuk macam mana soalan untuk topik 1 ni masuk dalam SPM. Contoh-contoh soalan dalam SPM lah. Okey, so awak tengok dia masuk dekat bahagian B kat sini. Iaitu yang pertama dia kata, lengkapkan jadual 2 di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 4X tolak 5. So, ini adalah persamaan kita. Okey, ini persamaan kita. Jadi, di Sarawak lengkapkan jadual 2. Lekat kat mana? Lekat kat sini. Okey. Jadi, untuk soalan ni, nasihat cikgu, awak tulis besar-besar atas kotak ni. Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 4X tolak 5. Okey, macam mana kita nak cari jawapan ni? Tengok kotak ni, untuk jawab ruangan jawapan ni, nilai X ni dia dah bagi dah. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong, 1, 2 dan juga 3. So, dekat negatif 3, dia dah bagi jawapan 10. Dekat sini awak kena cari jawapan. Okey? Kita nak cari jawapan ni, awak tengok. Dia suruh awak cari nilai Y. Dekat atas ni dia bagi nilai X. Jadi, awak gantikan nilai X yang diberi ni untuk cari nilai Y. Macam mana cara dia? First, awak buat dulu bracket dekat X ni. Ni, buat bracket dekat X ni. Supaya awak tak, kata apa ni? Supaya awak tak keliru. Macam mana saya nak substitute value ni? Okey, jadi sekarang ni yang dekat bracket ni awak kena gantikan nilai X yang kotak kosong yang awak nak cari ni. Macam ni, kotak yang ni, nilai Y yang ni awak nak cari, nilai X dia negatif 2. Jadi awak gantikanlah nilai ni dalam ni. Ganti je. Gunalah kalkulator. Okey, macam mana nak guna kalkulator? Masukkan nilai 3 darab dengan negatif 2. Tutup bracket, kuasa 2. Lepas tu awak tambah dengan 4, buka bracket, negatif 2. Tolak 5. So, awak akan dapat jawapan dia ialah negatif 1. Jadi, awak letaklah jawapan kat sini. Negatif 1. Seterusnya, untuk kotak yang kedua ni, nilai X kita ialah 2. Jadi, 2 ni kita ganti. Sama macam yang tadi. Jadi, kita gantikan dengan 2. Okey. Jadi, 3. Buka bracket. Gantikan dengan 2. Tutup. Kuasa 2. Lepas tu, kita tambah dengan 4. Buka bracket. Ganti dengan nilai X tadi 2. Tutup bracket. Tolak 5. So, awak akan dapat jawapan dia 15. So, kita akan tulis dekat sini 5. Dapatlah markah awak. 2 markah kat sini. Okey. So, soalan 11A kita dah siap. So, seterusnya kita akan pergi ke soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan di halaman 124 dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X, 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Dia suruh awak lukis graf tadi. So, bila nak lukis graf, pastikan semua titik ni, koordinat XY ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni awak plot pada graf. Okay, jadi sekarang kita nak lukis graf. Okay, so arahan dia skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X, 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. So macam mana kita nak lukis? Awak kena kenal dulu graf awak ni. Okay, jadi 2 cm tu bermaksud kotak yang besar ni ukuran dia ialah 2 cm. Okey. 1 unit bermaksud kita akan bermula paksi X kosong. Lepas tu kita akan bermula dengan 1. 1, 2, 3, 4. Okey, untuk paksi Y, dia kata 2 cm kepada 5 unit. 2 cm pada paksi Y kat sini. Sama juga dengan X tadi, 2 cm. 5 unit tu bermaksudnya apa? Okey, bermula dekat paksi kosong. Kita akan bergerak ke paksi Y kita 5. 5 tambah lagi 5. Bermaksud 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya lah. So kita tengok. Sebelum awak nak plot paksi, awak kena tengok dahulu awak punya jawapan tadi. Paksi X kita ada 3, 2, negatif 2, negatif 1 sampai 3. So dekat paksi X kita ada negative value sehingga positive value.
So paksi kosong kita tu, origin 0, koordinat kita tu kena berada di tengah-tengah. Okey, untuk paksi Y, kita akan tengok dia ada tak negative value? Dia ada. Negatif 1, negatif 6, negatif 5. Dan ke atas paksi Y kita ada maksimum value kita 34. Jadi graf kita kena ada paksi Y positif dan juga negatif. Jadi awak kena kira, tengok betul-betul dahulu nilai X dan Y sebelum awak plot paksi X dan Y. Okay, jadi sekarang kita akan plot lah. Okey, tadi paksi Y kita ialah 5 unit. Jadi kita akan tengok. So saya akan bermula dekat sini. Kosong-kosong saya dekat sini. Okey. So pada paksi X, negatif 3 saya ni negatif 1. Sini negatif 2. Sini negatif 3. Okey, untuk positif 1, 2, 3. Saya letaklah 1 kat 4 kat sini. Kisah. Sebab kita akan tarik nanti dan kita akan label paksi. Untuk Y ke bawah, kita ada negatif 6. Jadi awak kena letak negatif 5, negatif 10. Sebab kita ada sampai 6. So 5 unit tadi paksi Y ingat. So kosong, negatif 5. Kita akan bermula dengan negatif 5. Sebab dia 5 unit. So sini negatif 10. Kita akan naik ke atas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kenapa 35? Sebab maksimum value kita pada paksi Y tu tadi 34. Jadi kita kena lebihkan ke atas. Jadi kita ambil pembaris, kita garis paksi dia. Garis lebih sebab kita nak label nanti. Oh, jangan ngap-ngap je. Garis. Okey, saya terangkan sikit supaya awak nampak garis saya tu paksi Y. Dan ni paksi X. Okey, bila dah lukis garis, label, jangan lupa. Ini paksi X, ini paksi Y. Okey, kemudian kita akan plot. Plot dahulu. Okey, macam mana nak plot? Back balik kepada jawapan awal tadi. Ini koordinat yang pertama kita. X negatif 3, Y 10. Kat mana? X kita ni negatif 3, Y kita 10. Kat sini. Jadi kita plot. Plot. Titik yang kedua, negatif 2, negatif 1. So sini X kita negatif 2, Y kita negatif 1. Kat mana negatif 1 ni? So awak tengok dia kat sini dia 5 unit Jadi awak kena tahu satu kotak kecil tu berapa. So actually dua kotak kecil kita tu satu. Okay. Dua kotak kecil kita ni satu. So dia dekat sini. Sini. So kita akan plot kat sini. Okay. So seterusnya X kita negatif 1. Y kita negatif 6. Dia dekat sini. Ingat dua kotak kecil kita tu nilai dia 1. Kosong negatif 5 dia naik balik dekat sini. Okay, so X kita 1 kat sini, Y kita 2. Di sini 1, sini 2 kat sini. Seterusnya X kita 2, Y kita 15. So kita akan naik ke atas. Okey, seterusnya X kita 3, Y kita 34. Ke sini 30, 31, 32, 33, 34. Dia dekat sini. Okey, bila awak dah plot semua titik, barulah kita lukis. Jadi, nak plot, nak lukis graf dia tu, ingat tarik je melalui semua titik. Dah bergegar. Naik je. Okay. So, jadilah graf awak. Betul tak ni graf senyum? Sebenarnya awak boleh double check. Betul tak graf awak macam ni? Okay. Betul ke tidak awak tengok persamaan kita tadi ialah Y sama dengan 3X kuasa 2 tambah 4X tolak 5. So, A kita tadi 3. 3 bermaksud A kita besar daripada kosong.
Ingat video cikgu ada explain kalau A kita besar pada kosong, graf kita graf senyum. So yes, kita memang lukis graf kita graf senyum. So bila dah siap lukis, awak jangan lupa dekat graf ni awak kena label. Y sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4x sama dengan 5. Okey, siap. Lengkaplah awak punya graf. Okey, baik. Seterusnya, soalan C daripada graf D11A. Graf yang kita dah jawab tadi. Dia suruh awak cari nilai Y apabila X sama dengan 2.4. Okey, nilai Y apabila X sama dengan 2.4. Jadi, kita pergi ke graf. Kita kena cari nilai pada paksi Y ni. Jadi, awak kena cari 2.4 ni dekat paksi X dan kita akan tarik ke graf. Jadi, macam mana nak jawab? X sama dengan 2.4. Ini paksi X kita Kita akan tengok 2. Jadi 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. So dekat sini. 2.4 kita kat sini. Jadi kita ambil pembaris. Awak garis sampai kena graf kuadratik awak tu. Okay, kita garis sampai dapat di sini. Garis putus-putus ya. Jangan garis solid pula sebab untuk graf sahaja. So, bila kita nak mencari nilai, kita kena buat garis putus-putus. So, garis. Okey, sampai kena graf kuadratik yang kita buat tadi. Lepas tu, kita tariklah ke paksi Y. Sebab dia nak cari nilai tu pada paksi Y. Ke sini. Garis-garis. Sampai ke sini. Okey, so nilai paksi Y kita tu kat sini. So, kita bacalah nilai. 20, 21, 22, 23, 24. So dekat sini nilai dia adalah 24. Jadi X kita 2.4, Y kita ialah 24. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua, dia suruh awak cari nilai X apabila Y sama dengan 7. Nilai X apabila Y sama dengan 7. So kita pergi ke paksi Y, kita cari nilai 7. Ni paksi Y kita. So ni 5, 6, 7. So 7 dekat sini. Ambil pembaris. Awak letak pembaris dekat paksi Y sama dengan 7. Awak tengok graf kita ni kuadratik. Bermula daripada sini ke sini. So bila kita letak je pembaris, dia ada 2 graf kat sini. 2. Jadi awak kena cari nilai X tu dekat kedua-dua graf. So kita garis putus-putus. Okay, garis sampai kena graf kuadratik yang kita dah buat tadi tu. Okay, lepas tu kita tarik ke bawah. Okay, 1. So dekat sini. 2. Dan kita buatlah bacaan. Negatif 2. Negatif 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. So, di sini ialah negatif 2.7. Dia berdasarkan pada graf yang awak lakukan. Kat sini ialah 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Jadi, graf ni kat tengah-tengah. So, dia akan dapat 1.45. Okey, jadi jawapan kita, nilai X apabila Y sama dengan 7, kita akan dapat 2 nilai X lah. So, X yang pertama ialah negatif 2.7. X yang kedua ialah nilai yang kita dapat tadi kat sini. Iaitu 1.45. Okey. So, lengkaplah soalan bahagian B kita ni untuk soal bab 1. Kuadratik. Baik, seterusnya saya akan tunjuk awak soalan dekat bahagian A. Okey, soalan ni dia berkait dengan solution kuadratik lah. Jadi awak tengok soalan diberi bahawa perimeter sebuah segi empat sama ialah 4x tambah 4. Ungkapkan luas bagi segi empat sama itu dalam sebutan X. Dia nak ungkapan. Jadi dekat sini tengok perimeter sebuah segi empat sama. Macam dia nak cari perimeter. Okey. Perimeter ialah hasil tambah ke semua sisi. Jadi kita buatlah segi 4 dekat sini. Dan perimeter ni kita tambah sisi sini, tambah sisi sini, tambah sisi sini, tambah sisi sini, kita akan dapat 4x tambah x tambah 4. Jadi sekarang ni
Kalau 4 sisi sama dengan 4x, kita tambah dengan 4. Kalau satu sisi, dapat berapa? Jadi 4x ni, tambah dengan 4 ni, kita bahagi dengan 4. Okay? Jadi macam mana nak bahagi? Sebab ni tambah. Jadi kalau awak keliru, kita pecahkan yang tambah ke atas tu. So dia akan dapat 4x per 4. So kita tambah dengan 4 per 4. Okay, jadi atas bawah ni kita boleh mati. So dapat 1, sini pun dapat 1. Jadi x tambah 1. Okay, jadi segi 4 kita ni untuk satu sisi dekat sini, panjang dia berapa? X tambah 1. Dekat sini pun sama. X tambah 1. Soalan suruh awak ungkapkan luas. Macam mana nak cari luas? Kena ingat formula lah. Okey, luas segi 4 iaitu panjang darab lebar. Okey, jadi panjang X tambah 1 darab dengan lebar X tambah 1. Okey, awak boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk ungkapan macam ni. Tak ada masalah. Ataupun awak nak buka. Bila awak nak buka bracket ni, kita akan darab, kita akan dapatlah kuadratik. Okey, iaitu X darab X, awak akan dapat X kuasa 2. X darab dengan 1, dapat 1X. So, positif, sini positif, awak akan dapat positif lah. So, positif X. 1 darab dengan X pun sama, dapat 1X. Make sure positif dengan positif, awak akan dapat positif X. So, 1 darab dengan 1, dapat 1. Positif, positif, dapat positif. So, 1 darab 1, awak akan dapat 1. Jadi kita akan solve. So X tambah X kat sini kita boleh tambah. Tambah. Yang ni kita turun je lah sebab dia tak ada pasangan. So dekat sini awak akan dapat 2X tambah 1. So inilah jawapan akhir awak dalam bentuk ungkapan. Sama ada awak tinggalkan jawapan dalam bentuk pemfaktoran macam ni pun betul. Ataupun kalau awak nak buka, awak akan dapat jawapan akhir dalam bentuk kuadratik pun betul. Okey, itu saja dua contoh soalan SPM sebenar yang cikgu tunjukkan pada awak untuk topik 1 ini. Jadi seterusnya, next cikgu akan ajar awak pula, kita akan ke chapter 2 iaitu asas nombor.